Sambil-sambil duduk ni santai-santai dekat campsite, Sugih campsite ni, caravan. Kita layan aku, dia dan Volkswagen. Assalamualaikum, semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dimurahkan rezeki, insyaAllah. Hari ni kita ada sikit trip dengan family. Kita akan pergi bercamping di Sugih campsite, campsite Dato' Arif Shukri. Kita bertolak tadi dalam pukul 4 lebih pagi lah. So sekarang kita dah berada dekat hentian Pagoh, rehat sekejap. Lepas ni kita akan sambung perjalanan. Sekarang dekat hentian Pagoh. Lagi berapa ni? Lebih kurang dalam 5 jam lebih lagi kita nak sampai dekat Sugih campsite. 5 jam. Kita berhenti rehat sekejap dekat Pagoh. Okay, kita start nak pasang kemah. First time ni guna ground sheet, sun sheet ni, saiz 400x300 cm. Kita tengok ngam-ngam kot dengan saiz kemah. Dapat bawah, ada lagi tu buat. Dah, tumbang. Baik, masak. Sederhana kan? Kali. Rapat. Apa ni? Damn. Yeah.
Yeah. Yeah. Dah siap kemas. Cik Ayu kita masak apa ni? Nugget lah. Dia sebenarnya Cik Ayu camping nak rehat. Tapi tak boleh rehat. Hari ni kita makan nugget je. Komplain nampak? Komplain lah, dia kan dapat rehat. Ya, sebab anak perempuan kita tak ada. Biasanya dia ada, dia kena, dia dah start intern. Dia tak dapat lah nak join hari ni. Dah siap kemas lah. Oh, berpeluh-peluh. Panas, biasa sampai petang. Hari ni sampai tengah hari ambil. Panas oh. Tapi dia punya air marvelous. Okey, kali ni kita camping, kita bawa 2 kemah. Apa? Berlendih pasang. First time buka awning Hillstone ni. Agak besar juga lah, panjang ke depan. Kita akan kemas lagi ni. Baru siap set up ni untuk masak. Bawa 2 kemah, 2 tapak. So kita buka fly sheet satu. Hillstone ni kita buka dia punya awning. Oh, tak habis kemas lagi ni. Relax tu. Nak santai-santai makan nugget, hilangkan peluh. Ni macam tak peluh ni baju merah ni. Peluh dik. Peluh sambil nikmati keindahan air jeram. Memang dah siap pasang. Suasana petang. Ramai yang dah naik. Siap ada mancing tajuk joran ni lah kemah kita. Sekejap lagi aktiviti mandi sungai. Tengah rehat lagi ni. Penatan. Sabar mandi. Kita paling ujung lah. Ada orang sebelah. Ceng. Apa aktiviti hari ni? Lagi bola pada kecil. Buat kira-kira ni. Ada family day kat sini. Sudah petang. Sambil duduk ni santai-santai dekat campsite, Sugih campsite ni, caravan. Kita layan aku, dia dan Volkswagen. Ini dulu zaman-zaman sekolah menengah lah. Dulu baca tak habis. Ni dia keluarkan katanya complete kot sampai habis. So kita nak start baca. Oh, tebal ni. Sambil duduk kat campsite ni, tak ada apa nak buat, kita layan dia. Aku, dia dan Volkswagen karya Ubi. Mandi kan? Mandi! Sejuk lah. Mandi ni memang. Abang kat air betul. Tapi licin dia batu. Batu licin tu? Dan sambil batu. Abang duduk kat situ dia macam gas lah. Tapi batu dia licin lah. Ya, ambil abang pasir. Baik jangan jatuh terduduk. Ya. Sejuk guys. Batu licin. Tengok jernih. Tak dalam tapi sejuknya. Ya. Batu-batu banyak.
Betul pasal geram. Baik Arik, batu dia licin. Sejuk ke? Di sini ya. Ah, sejuk gila. Batu dia licin. Woi, batu dia licin. Ni atas ni. Ni kalau dah sejuk macam ni, air jernih macam ni, tak payah mandi kat toilet pun tak apa. Mandi je kat sini lah. Jernih bersih, tak ada melekit air ni. Lepas tu arus dia kuat. Tak risau kotor lah, minyak ke apa, tak risau. Ada, biasanya dia tu. Okay. Mandi sini tak payah mandi kat toilet. Sini air jernih. Kena shampoo rambut guys. Ni Arik ni shampoo juga ni rambut dia. Abang. Hari tak sepuh hari. Sepuh rambut. Dia kucing lagi gila weh. Abang tu buat shampoo lagi. Ada. So di sini Abang Ki. Sana lagi. Jangan saya. Lagi, udah putih. Kau ni, pakai mu. Weh. Apa yang tinggal? Ni dalam sikit tu titik. Kaki dia sakit kena batu. Batu licin weh. Tu slow jangan laju. Ni dalam sikit. Air dia jernih, lepas tu dia laju. Jadi dia tak berminyak. Dia minyak dia terus hilang. Sama dekat sahung sama. Dekat sahung tu pun sama macam ni. Dah. Masuk tangan. Oh, laju batu. Hujan lagi guys. Api masih steady lah. Kelang kabut sikit lah nak balik. Hujan lebat ni tadi. Baru lepas mandi hujan. Ni kemah tak masuk air. Kita nak masak lah. Nak masak spaghetti dalam hujan. Elah. Okey Mi masak spaghetti Mi Okey je. Janganlah macam ni tengok ni. Alah. Malu kita. Kita buat sup tom yum Tom yum dengan buat steamboat kejap lagi. Lepas hujan. Sebab hujan tapi steady lah. Kemah masih steady. Kita kelang kabut sikit lah tadi. Sekejap lagi masing-masing dah mandi tadi, kena hujan. Lepas tu dah lapar.
Sekejap lagi kita makan. Makanan dah siap guys. Sekejap lagi buat bakar-bakar pula. Bakar-bakar steamboat. Boleh makan Kuah ada kuah. Dah. Tunggu pinggan basuh pinggan. Bagi Nur rasa. Ni spaghetti. Spaghetti. Okey, sabar. Spaghetti dengan steamboat. Dah dah. Ya. Atas sikit. Ya, makan. Bagus. Itu air. Host a jam with your friends and share your favorite songs Sudah with kekenyangan. Epics. You can Sudah also play your kenyang. favorite albums in any order with unlimited skips and repeats. Marvelous lah Tap the sotong bell dengan to learn more. udang. Ini sental ketam tadi Dah sihat. Ha? Dah sihat. Sihat apa? Asid banyak tau. Kenapa? Spotify Premium lets you listen to your favorite music without ads. Kita ada tetamu Tetamu orang jauh ni. Orang jauh datang bertandang. Tapi masalahnya hujan. Aduh. Sebaik makanan banyak hari ni. Kalau Umi tak ikut, Maggi lah jauh. Okay, kita pusing-pusing sekejap. Wah, dekat campsite ni. Ni ada glamping. Sini ada glamping. Cantik lah. Ni ada kursi. Sini ada sinki. Area dia. Kita tengok area dia. Cantik. Okay, kat area sini ada sinki. Sini ada sinki. Ni ada toilet lah. Toilet dia dah. Okay. Kat sini area caravan. Caravan ni tak dapat lah nak masuk. Sebab kita tak ambil caravan, kita ambil campsite je. Ni kira campsite. Ni area caravan. Banyak juga caravan ni. Campsite. Menuju ke arah tapak campsite kita. Malam hujan hujan daripada petang sampai malam. Tapi tak lebat dah. Taklah sampai angin kuat apa bagai. Alhamdulillah lah, tak ada apa-apa berlaku kawasan ni. Okey, sampai ke campsite kita. Saya punya tapak ni agak jauh lah, hujung kali dengan toilet. Tapi tak ada masalah sebab air dia jernih Air dia jernih.
dan arus laju. Jadi air dia memang jernih gila. Mungkin sini area baru sebab kemudahan kurang sikit kat sini. Sebab jambatan pun baru. Mungkin akan di-upgrade lagi kot. Ni kawasan parking. Luas kawasan dia ni. Kawasan parking kereta. Campsite kita lah. Kita punya kemah. Ni ada plug point Dia setiap tapak ada, dia bagi plug point. Ada jambatan baru kat sini. Ni lokasi terjun dan kolam lebih menarik. Kena ada jalan pergi ni, air terjun. View daripada atas jambatan lah. Cantiknya.